hak orang jangan ambil. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun tanah sejengkal, tanah orang ni sejengkal, jangan ambil. Jangan kita buat memasukkan pagar kita dalam tanah orang, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan benda demikian. Siapa-siapa yang ambil tanah orang sejengkal, dalam hadis Rasulullah sebut, di akhirat nanti dia bangkit-bangkit dengan 7 petala bumi yang terlekat di tengkuk dia. Dia berjalan tu terheret-heret dengan yang disebut dengan barang orang ataupun tanah yang melekat pada tubuh badan dia. Jangan ambil barang orang. Islam ajar tiap-tiap di kalangan kita ni, Allah dah tulis dah, rezeki kamu, rezeki kamu, rezeki dia, rezeki dia. Kamu jangan kacau nikmat orang tersebut, dan jangan kamu rasa tamak terhadap nikmat yang diberi oleh Allah kepada seorang itu sendiri. Kerana tiap-tiap orang ni ada rezeki yang tersendiri dalam hidup. Kita ada rezeki kita, manakala yang disebut dengan dia pun ada rezeki dia.